So ada juga kita bagi pengecualian untuk kereta vintage yang lebih 50 tahun. Yang kereta klasik 25 tahun. Betul. So yang vintage ni memang kita bagi lebih tinggi lah, 90% kita bagi pengecualian yang mendapat, yang memenuhi syarat-syarat kita yang kita tentukan. Permohonan itu perlu melalui JPJ negeri sebelum sampai dekat ibu pejabat. So yang tu akan dinilai balik bahagian kejuruteraan automotif, baru sampai dekat kita untuk memberikan pengecualian. Berapa lama tu baru dia dapat buat permohonan untuk dapat pengecualian? Bukan seminggu, bukan 2 minggu. Sebab mereka kena periksa dulu kenderaan tersebut, pengesahan yang mana kenderaan mestilah original. Andai kata kenderaan itu dah tukar lampu lain, dah tukar steering lain, dah tukar sport ring lain, dah tukar body lain, part-part banyak dah ganti, tidak dibenarkan sama sekali. Dan kenderaan tersebut mestilah berkeadaan vintage yang klasik dan dia mestilah dipanggilkan rare ataupun kadang-kadang jumpa. Kadang-kadang. Kalau terlalu banyak macam kereta mini Clubman tu tak boleh. Macam Datsun Nonton OY tak boleh. Dan CC mestilah 2000 cc ke atas. Bawah tak perlu. Teruskan lagi. So berkaitan dengan ahli parlimen, memang kita memberikan pengecualian kereta kerajaan. Yang ni semua kita memberikan pengecualian. Jadi orang yang memberikan sumbangan kepada negara ni, memang kita memberikan banyak pengecualian, tapi perlu melalui prosedur yang betul lah. Kalau tak melalui prosedur yang betul, memang kita pun tak memberikan pengecualian. Tapi kalau anda ni individu, memang businessman, anda kena bayar lah. Kan?